Dalam dunia ni, ramai manusia nak jadi sesuatu. Nak nampak hebat, nak dipandang tinggi, nak dihormati manusia lain, nak ada nama, duit, pangkat. Sampai kadang-kadang kita lupa satu perkara paling penting. Siapa diri kita sebenarnya? Siapa diri kita? Kita ni cuma hamba. Dan benda yang paling kuat mengingatkan manusia tentang hakikat tu ialah solat. Sebab dalam solat, kita tinggalkan segala ego dunia. Kita tundukkan kepala kita. Kita sujud ke lantai. Tak kira siapa kita dekat luar sana, akhirnya kita tetap hamba di hadapan Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih sebab luangkan masa untuk dengar sembang santai kali ini. Semoga apa yang kita sembang hari ini bukan sekadar masuk telinga, tapi masuk juga ke dalam hati kita sama-sama. Kadang manusia ni terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa tujuan hidup sebenar. Bangun pagi je terus fikir kerja, fikir duit, fikir hutang, fikir komitmen, fikir masalah. Dan semua benda tu tak salah. Kita memang perlu kerja cari rezeki, urus kehidupan, urus keluarga, urus anak-anak. Tapi jangan sampai dalam sibuk kita urus dunia ni, kita lupa hubungan dengan Allah. Sebab bila hubungan dengan Allah mula jauh, hati manusia ni pelan-pelan jadi kosong. Aku rasa antara nikmat terbesar dalam hidup ni, bila hati ni masih ada rasa nak solat. Sebab bukan semua orang Allah pilih untuk rasa rindu kat dia. Ada orang dengar azan, hati dia biasa je, tak ada rasa apa pun. Tapi ada orang bila dengar azan, hati dia ni rasa tenang. Itu sebenarnya rahmat. Dan sebenarnya azan tu bukan sekadar panggilan untuk solat. Ia macam Allah tengah panggil hambanya. Marilah kembali kepada aku. Bayangkan. Dalam sehari penuh kita sibuk dengan dunia ni, Allah masih panggil kita 5 kali sehari untuk ingat pada dia. Itu sebenarnya kasih sayang Allah. Bila kita solat, sebenarnya kita sedang mengaku satu benda. Bahawa kita ni lemah. Kita ni perlukan Allah. Sebab manusia ni walaupun nampak kuat, hakikatnya rapuh. Satu penyakit kecil dah boleh jatuhkan kita. Satu masalah hidup pun boleh buat kita hilang arah. Kadang kita rasa kita mampu kawal hidup sendiri. Tapi bila datang ujian, masa tu baru sedar betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya kita ni. Dan sebab tu solat penting. Solat ni mengajar manusia supaya jangan pernah sombong. Jangan sesekali pernah sombong, ada rasa sombong. Dalam solat tak kira siapa pun kita. Kalau dekat luar sana dia bos besar sekalipun, bila solat dia tetap sujud macam orang lain. Kalau dia kaya raya sekalipun, dahinya tetap cecah pada lantai. Itulah indahnya Islam ni. Di depan Allah, semua manusia ni sama. Yang membezakan hanyalah takwa. Kadang manusia ni terlalu bangga dengan dunia. Bangga dengan kereta mewah. Bangga dengan rumah besar. Bangga dengan pangkat tinggi. Bangga dengan duit banyak. Sampai lupa semua benda tu sementara je. Satu hari nanti, semua tu kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan kereta, rumah, jawatan. Yang ada cumalah amalan kita saja. Dan antara amalan paling utama ialah solat. Sebab solat ni tiang agama. Kalau tiang runtuh, macam mana rumah nak berdiri? Aku selalu rasa sedih bila fikir macam mana manusia boleh tinggalkan solat. Bukan sebab nak menghukum sesiapa. Tapi sebab aku tahu macam mana dunia ni boleh buat manusia lalai.
boleh buat manusia lupa. Kadang bukan sebab dia tak percaya pada Tuhan, bukan sebab dia tak percaya pada Allah, tapi sebab terlalu sibuk, terlalu penat, terlalu leka. Dan syaitan ni memang suka pun benda macam tu. Syaitan ni tak perlu jadikan manusia jahat. Cukup sekadar buat manusia jauh daripada solat. Sebab bila manusia jauh daripada Allah, hati dia automatik akan jadi kosong. Pernah tak korang rasa serabut sangat? Masalah datang bertimpa-timpa, hati ni tak tenang, cepat marah, cepat penat. Kadang sebenarnya hati kita penat sebab terlalu lama jauh daripada Allah. Macam phone yang tak dicas lah. Luar nampak okey je, tapi bateri makin lama makin lemah. Macam tu jugalah hati manusia. Dan solat tu sebenarnya lebih kurang charging untuk jiwa kita. Sebab tu bila lepas solat kadang hati ni rasa ringan je. Walaupun masalah tu belum selesai pun, tapi hati rasa lebih tenang. Yang paling menyentuh hati aku tentang solat bila time sujud. Sebab waktu tu manusia berada pada kedudukan paling rendah. Dahi kita ni cecah pada tanah. Dan masa itulah manusia sebenarnya paling dekat dengan Allah. Indah kan benda ni? Dalam dunia ni, kita sibuk nak jadi tinggi kat mata manusia. Tapi di sisi Allah, kemuliaan datang bila kita rendah diri sebagai hamba. Kemuliaan akan datang bila kita mengakui kita ni hamba kepada Allah. Ramai orang tunggu nak berubah dulu baru nak jaga solat. Aku ni banyak dosa lah. Aku ni belum baik lagi lah. Nanti bila dah okey aku solat lah. Aku berubah lah. Jangan macam tu. Kalau hati kita ni kotor, datanglah kepada Allah. Kalau hidup kita ni tunggang langgang, datanglah kepada Allah. Sebab solat itulah yang pelan-pelan akan tarik kita jadi lebih baik. Tak ada manusia yang sempurna. Semua orang ada dosa masing-masing. Yang penting jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kadang Allah bagi ujian bukan sebab Allah benci, tapi sebab Allah nak kita kembali kepada dia. Mungkin kita dah jauh sangat. Mungkin selama ni kita terlalu leka dengan dunia. Sampai akhirnya Allah tarik sikit kesenangan supaya kita kembali sujud, supaya kita kembali ingat pada dia. Dan waktu manusia yang paling ikhlas selalunya waktu dia tengah susah lah. Masa tu doa dia lain macam, panjang dia lain macam, khusyuk dia lain macam. Masa tu air mata jatuh tanpa dipaksa. Sebab hati manusia akhirnya sedar hanya Allah tempat bergantung, bukan pada makhluk. Aku percaya kalau seseorang betul-betul jaga solat, hidup dia akan berubah pelan-pelan. Bukan maksud berubah tu dia tak ada masalah langsung, tapi dia ada kekuatan untuk hadap masalah tu. Sebab hati dia ada tempat bergantung. Bila sedih dia solat, bila kecewa dia solat, bila takut dia solat. Itulah kekuatan sebenar seorang hamba. Kadang kita terlalu risau pasal rezeki, takut duit tak cukup, takut masa depan tak terjamin. Tapi kita lupa Allah yang bagi rezeki. Dan antara jalan untuk dekat dengan rezeki Allah ialah menjaga hubungan dengan dia. Jangan kerana terlalu mengejar dunia, kita abaikan pencipta dunia ni. Aku suka tengok orang istiqamah solat. Tak kisah kaya ke, sederhana ke. Biasanya hati mereka lebih tenang. Muka mereka ada cahaya yang susah nak dijelaskan. Sebab bila hati dekat dengan Allah, ketenangan tu akan terpancar. Bukan ketenangan kerana duit, tapi ketenangan kerana iman. Untuk yang tengah cuba jaga solat, teruskan. Walaupun perlahan. Kalau hari ni baru cukup 2 waktu, teruskan. Esok tambah lagi. Jangan malu untuk berubah. Dan jangan rasa diri ni terlalu hina untuk kembali kepada Allah. Dan untuk ibu bapa, didik anak-anak tentang solat sejak kecil lagi. Bukan dengan marah semata-mata, tapi tunjuk contoh. Sebab anak-anak ni lebih melihat daripada mendengar. Kalau mereka nampak ibu ayah menjaga solat, insya-Allah benda tu akan melekat dalam hati mereka.
Okey, sekali, jangan tunggu sempurna baru nak dekat dengan Allah. Datanglah kepada Allah dalam keadaan kita sekarang. Penat pun datang, banyak dosa pun datang, hancur macam mana pun hati ni, tetap datang pada Allah, balik pada Allah. Sekian saja. Kalau rasa video ni berguna, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.